mengambil iktibar daripada orang yang meninggal dunia dalam keadaan menjaga Al-Quranul Karim menjadi teguran kepada kita. Tak jadi masalah tuan-tuan nak pergi. Pergilah. Ramai-ramai nak pergi pun tak apa sebab dia meninggal dalam keadaan baik. Yang jadi masalah kalau pergi tanam inilah, tanam itulah, pasir tu dah makin berkurang lah tuan-tuan, ambil pasir tu bawa balik rumah. Apa benda ni? Allah menunjukkan kepada kita satu rezeki supaya kita mengambil iktibar balik daripada ziarah tu. Aku nak ada anak yang hafal Quran, aku mesti baca Quran hari-hari, meninggal macam dia peluk Al-Quran. Itu teguran Allah kepada kita. Bukan buat benda yang mengarut-ngarut. Jangan buat benda yang bukan daripada syariat kita, yang boleh mendatangkan fitnah. Teguran Allah kepada kita. Untuk apa tuan-tuan? Pastikan, ya Allah, aku nak bersama dengan Al-Quran sampai aku meninggal dunia. Ya Allah, aku nak ada satu Al-Quran. Saya tengok adik Noli, dia tulis Al-Quran. Ya Allah, izinkan aku menulis Al-Quranul Karim. Faham tuan-tuan? Saya minta maaf. Saya geram. Sepatutnya tuan-tuan, orang lain boleh pergi ziarah dalam keadaan tenang. Ni dah dipalang, lepas ni mesti ada fatwa mengatakan haram tuan-tuan, sebab terlalu taksub orang pergi ke sana. Sedangkan wangian itu tanda bagaimana Allah mendatangkan tazkirah kepada kita. Engkau sepatutnya ada zuriat seperti dia yang menjaga Al-Quran. Engkau sepatutnya menjadi seperti dia, membaca Al-Quran. Kan jadi fitnah balik kat situ. Kesian keluarga, kesian orang yang berada di sekeliling tu tuan-tuan dan puan-puan.